Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita tahu baru-baru ni walaupun benda tu lama dah lepas, tapi Iran kena serang Israel juga. Persoalannya ni nak tanya pendapat Ustaz lah. Kenapa negara-negara Islam yang lain tidak mencontohi apa yang Iran buat? Baik. Kenapa negara-negara Islam yang lain tidak menyerang sama seperti mana Iran menyerang pengganas baru ni? Okey. Kita nak serang ni, yang pertama kita kena bermusuh dengan dia. Satu. Yang kedua, kita ada kekuatan. Yang ketiga, kita berani. Tiga-tiga ni satu saja ada. Negara Islam hanya ada kekuatan. Nampak? Tapi sebenarnya negara Islam tidak bermusuh pun dengan pengganas ni. Sebab tu politik cukup penting dalam kesedaran umat manusia. Bila dipecahkan negara Khilafah Uthmaniyah Islam, dulu satu negara yang besar, utara Afrika habis dengan Arab sampai ke Bangladesh, Pakistan Timur, sampai ke Afghanistan, sampai ke Albania, sampai ke apa benda ni, Bosnia, semua itu satu negara Islam yang sangat kuat. Diruntuhkan oleh pakatan kufar, lalu dihancurkan, dikecil-kecilkan. Jadi Oman satu negara, Bahrain satu negara, UAE satu negara, Yaman satu negara, Saudi negara yang lain, Kuwait satu negara. Lalu ada pemimpin masing-masing. Yang ni berbaik dengan Perancis, yang ni berbaik dengan China, ni baik dengan Jepun, tu baik dengan Jerman, tu baik dengan Israel, tu baik dengan Amerika, untuk dikontrol fikiran mereka. Dan didatangkan dengan segala kemajuan, akhirnya datanglah yang Nabi bimbangkan, kasih kepada dunia, takut kepada mati. Nampak? Walaupun ramai pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat, tapi mereka tidak ada kesedaran pun langsung nak berjihad, menegakkan, menolong orang-orang yang dizalimi. Nah, kerana apa? Kerana kasih kepada dunia, takut kepada mati. Nah, benda ni lah. Sebab tu bila kita balik semula, semuanya balik kepada syarak, nak beriman, kuat iman belaka, insya-Allah tak takut pada siapa, barulah berlaku apa yang kita idam-idamkan. Nah, sebab tu dia pula dengan politiknya. Nampak? Tengok Mesir. Siapa? Mesir cenderung kepada Israel. Jordan kawan rapat dia. Padahal di negara Islam, rela dibunuh umat Islam. Nah, Syria, Rusia, nampak? Rusia, Kuwait, Amerika, Saudi, Amerika. Nabi kata la jaziratal fil arab. La dina ni fil jazirah. Tidak boleh lagi ada gape di dalam tanah Arab ini. Nabi sebut. Tapi tengok Saudi, benarkan 3 pengkalan besar mereka dibuat di Saudi, di keliling Mekah. Di Dahran ada. Dahran ni peluru pandu dia untuk bunuh orang Kuwait dulu. Untuk bunuh orang Iraq. Tembak dari Dahran. Daripada Saudi. Peluru untuk tembak tu 1.8 juta sekali tembak dibayar oleh Saudi untuk bunuh umat Islam di Iraq. Kenapa? Kerana mereka sudah dipulah kepala. Tidak balik pada Quran dan hadis. Sama dengan tempat kita. Nah, ni tak boleh ngajar, ni tak boleh ngajar, ni tak boleh ngajar, ni kalau ngajar takak. Sedangkan kita orang Islam. Nampak? Konsep boleh, joget boleh. LGBT boleh. Nah, jadi tempat tu jauh sangat apa kita. Habis kena pusing kepala otak. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan?